Two question mark. Kenapa tiada mana-mana politician nak involve untuk kes adik Bella ni sampai hari ini? Okay. Besar. Tapi macam ni lah, aku sampai hari ni. Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita pada hari ini pada episod yang terbaru untuk Justice for Bella. Hari ni akhirnya kita berjaya bawa Kak Mona Din. Kita dah janji kat korang. Akhirnya kita berjaya bawa lah. Walaupun daripada kita pun rapat, tapi pun payah nak dapat duanya. Rapat busy, tapi tak dapat. Busy macam travel. 4 episod. Tunggu. Betul. Dia lagi tu pasal Alim ni nakal. Dia banyak buat hal. Jadi kita kena cover Alim ni banyak sangat ni. So sekarang akhirnya banyak konten. Betul. So akhirnya baru ada sedikit gap dan masa untuk kita panggil Kak Mona. Cara mesra lah kita panggil Kak Mona lah. Untuk hadir pada hari ini. Jadi okey, Kak Mona, saya start off dululah, senang Okey, saya Terushoot dah. Okay. Introduction. Okey, bagi siapa yang tak kenal Kak Mona, impossible, tapi mungkin ada yang tak kenal Kak Mona ni siapa. So mungkin Kak Mona boleh explain sedikit latar belakang Kak Mona ni, macam mana boleh tiba-tiba siapa Kak Mona ni? Okey, kita hari ini bercakap sebenarnya khusus untuk kes Justice for Bella kan? Betul. Tapi okey, saya cerita sikit siapa saya sebelum munculnya kes Justice for Bella. Saya ni sebenarnya dulu seorang usahawan. Tahun 2018 saya exit from semua bisnes saya secara sepenuhnya. Dulu kepada siapa yang follow lah, saya ada Hajaba Muslimah Clothing. Masa tu besar, ada almost 15 cawangan. The only Melayu Bumi Putra ada kat KLCC, Pavilion Bangsa, Sunway, SACC Mall, Plaza Shah Alam, Plaza Angsana, Johor, Kuantan. Lepas tu lepas tu saya pun ada produk kesihatan Lisa Formula. Juga pernah venture into Serenity Spa, pernah ada lebih pada 10 cawangan, pernah dapat macam-macam award untuk spa every year. Dan salah satu award yang saya pernah dapat Spa Owner of the Year. Konon-konon kalau kita terjemahkan macam tokoh spa negara lah. Dalam sejarah tokoh, spa ni dia pernah diberi kepada 2 orang. Satu kepada Tan Sri Francis, owner of YTL Group, and secondly kepada saya. And then adalah few bisnes-bisnes lain lah. Ada cafe, 13 Street Cafe, pernah ada di Takta, Wedding Place, ada Kuala Lumpur International Hijab Fair. Masa tu kita buat fashion fair sampai ke Brunei for 4 years. Tapi 2018 saya bersara sepenuhnya dalam bisnes. Saya masa tu ambil seorang anak angkat Down syndrome. So anak angkat Down syndrome saya tu nak jadi ceritanya, saya ambil pada 2018, berumur 10 tahun masa tu. Sekarang dah 7 tahun. Anak angkat saya tu datang daripada rumah JKM yang sama dengan adik Bella. Berapa umur dia sekarang? Kalau ikut 17 tahun. So adik Bella pun datang daripada JKM yang sama dengan anak angkat saya tu. Dan samalah. Dan mereka dalam lingkungan umur yang sama. Sebelum kita go through the court procedures, masa kita dapat tahu pasal Bella pun, dikatakan Bella pun masa tu berumur lebih kurang 10-12 tahun kot. Umur Nadira lah anak angkat saya tu. So asbab anak angkat saya itulah sebenarnya yang menyebabkan saya terbabit dalam kes adik Bella. Sebelum tu saya kena tanya dululah. Pasal mungkin semua orang tahu, orang cakap salah satu muka yang orang cakap mewakili Barisan Hadapan Justice for Bella ni antaranya Kak Mona lah. Yang antara yang awal ni. Antara yang awal. Sampai tu apa nama, Perintis. Sampai Yusof Azmi pun betul. Betul. Kau memang saja. Awal sangat ni. Saja nak masuk. Awal pasal kanda. Awal sangat dia. Okey, tak apa. Okey, pasal sekarang ni mungkin banyak orang dah tahu tiba Kak Mona memang ada kat situ. Tapi mungkin nak lebih tahu, mungkin nak tanya macam mana boleh bermulanya peristiwa Kak Mona, penglibatan Kak Mona dalam kes Justice for Bella ni, macam mana boleh Kak Mona involve asalnya? Saya ingat masa tu 1 hari bulan Julai, saya tiba-tiba dapat
saya up cerita pasal Nadira, anak angkat saya tu dalam Facebook. Tiba-tiba dekat ruang komen saya punya posting tu ada orang tulis macam ni, puan, dia kata ada seorang anak OKU Down syndrome didera dengan teruk dalam ruang komen. So saya baca dan saya reply, boleh saya tahu more info? Saya bagi handphone number saya. So orang tu kemudian terus menghubungi saya dan bercerita, dan dia kata kita ada gambar-gambar puan, bukti. Dan diorang hantar kat saya gambar-gambar. So sebaik saja saya tengok gambar-gambar tu, the first thing saya buat ialah saya pergi balik kepada posting FB saya dan saya delete komen dia. Sebab masa tu dia tampil dengan komen tu dengan akaun dia sendiri, akaun betul. Jadi saya tak mahu orang tahu bila saya nak publishkan pasal Bella esoknya, saya tidak mahu ada orang yang terbaca dalam posting dan mengetahui siapa yang memberikan maklumat kepada saya. Saya terus delete. Saya terus delete, lepas tu saya sambut, dan bila saya tengok gambar-gambar tu, saya mengingat masa tu maghrib, saya depan TV, mak mentua saya dekat rumah. Lepas tu saya terus menangis teresak-esak tau. Sebab mentua saya tanya kenapa, saya kata ada OKU kena dera. Masa tu yang bestnya, saya tidak pun tahu adik Bella itu sama tempat dengan Nadira. Ada orang yang bagi tahu saya pun tak tahu. So walaupun saya kata tadi saya bantu adik Bella ni disebabkan oleh anak saya sama tempat, tapi sumber yang pertama memaklumkan kepada saya tidak tahu yang sebenarnya adik Bella itu sama tempat dan mereka ada berkawan dengan Nadira. Tak tahu. Jadi pada asalnya memang itu bukan salah satu faktor lah untuk Kak Mona nak tolong adik Bella ni. Ya, bukan. Jadi apa yang mengakibatkan sebab Kak Mona tiba-tiba macam kena buat something ni? Sebab mula-mula saya pun tak tahu yang Bella tu daripada JKM Seremban. Asalnya saya tak tahu. Tapi jiwa saya ni pernah ada anak kandung Down syndrome. Anak pertama saya ada 6 anak. Anak pertama saya perempuan Down syndrome, meninggal di umur 12 tahun. Dipelukkan saya. Masa dia nak hembuskan nafas dia yang terakhir tu, dia tengok muka saya, dia kata mama, dia sebut dia Kak Ma masa tu. Kak Ma nak pergi jalan, dia kata Kak Ma nak jalan. Saya kata pergi. Maksud saya memang tahu yang dia beritahu saya dia nak meninggal. Saya kata pergi Kak Ma. Bila Kak Ma nak pergi pun mama kasih. Dan dia menghempuskan nafas di pelukan saya. Dan selepas dia meninggal tu, saya pada 2017 bila saya dah decide dengan suami saya nak retire from business, saya ingat perkara pertama saya nak buat, saya nak cari anak angkat Down syndrome bagi menggantikan semula anak pertama saya. Jadi saya dapat Nadira. Bila saya dapat gambar adik Bella, seorang anak OKU yang didera, masa tu kan, bila saya dapat ada setengah gambar yang saya dapat tu, yang saya publish di FB tu tidak sepenuhnya. So ada some photos yang censored yang saya rasa tidak wajar untuk saya ketengahkan, saya tak ketengahkan. Yang saya ketengah tu gambar yang saya rasa dia tak salah dari segi akta, kan, tidak mendedahkan terlalu. So saya siarkan. So masa saya dapat gambar, masa saya dapat gambar adik Bella tu, saya hanya melihat dengan mata, dengan hati saya, hanya melihat gambar, saya tahu beliau adalah mangsa dera. Maknanya bila kita tengok, kita tahulah itu adalah orang yang dera, bukan orang yang tergores pisau ke, terkemalangan sekali ke. Because I have the pictures of the whole body, depan belakang, yang you boleh nampak daripada atas rambut semua kan. So masa tu saya kata saya akan find out, saya bagi tahu orang tu, sah dia didera. Ya puan, sah dia didera. So saya kata saya akan find out more. So saya minta info, dan bila saya mula mengkaji, bila dia bagi info, barulah kemudiannya saya tahu adik Bella tu daripada rumah JKM. KKM. So apa yang saya buat, masa tu saya Alik adalah orang pertama saya hubungi, tapi sebelum saya hubungi Alik, apa yang saya buat, besoknya saya hubungi JKM Seremban. Saya hubungi JKM Seremban. Saya kata RKK itulah. Saya kata saya dapat info yang ada anak daripada rumah yang sama ni telah didera. So saya kata saya cuma nak sahkan perkara ni betul ke tak. Saya dah ada semua gambar kecederaan dia, tapi saya nak minta gambar dia yang betul. Sebelum lah. Sebelum. Tapi mereka bagi saya satu gambar, dan kesilapan saya adalah gambar itu saya saya bagi kepada press. Gambar tu gambar adik Bella didera juga, tapi gambar muka penuh. Dan gambar itu diambil secara rasmi oleh pegawai mereka. Pegawai mereka. Pegawai pelindung. Jadi bila gambar tu leak,
kecoh lah dekat rumah sana. Yalah, mana tahulah siapa kan? bagi tu. Jadi mereka ingatkan sumber saya adalah daripada rumah sana. Hanya kena scraping gambar itu. Tetapi gambar-gambar yang lain, yang original tu saya dapat bukan daripada mereka sebenarnya, daripada pihak yang lain. Saya cuma confirmkan dan mereka kata betul itu adik Bella, dan mereka bagi gambar muka. Dan esoknya saya contact press untuk press sama-sama bawa, saya bagi gambar itu together. So the moment orang pihak kerajaan melihat gambar tu, they know that picture came from their file. Hanya satu gambar. Ini ramai orang tak tahu, tapi gambar yang lain kenapa kerajaan dia rasa sangat sensitif kalau benda macam ni? Bukan sepatutnya dia sepatutnya membela lah anak dia kan. Jadi ada dua pertimbangan. Tapi nanti saya cakap yang bahagian kedua lah. Yang pertama tu pasal dia kanak-kanak. Betul. Dan kes masih lagi berjalan. Jadi memang selalunya dia punya prosedur dia untuk tidak membenarkan gambar tu disiarkan. Betul. Tetapi ni saya kena cakap sebagai peguam, saya cakap yang betul lah. Tetapi kalau Kak Mona tak buat, adakah kes ni akan sampai kepada national news? Betul. Itu masalah dia. You tahu sebab apa? Bila lepas tu, bila gambar daripada file mereka tersiar bersama gambar-gambar saya yang lain yang saya dapat, kecoh dekat sana. Dan saya tu kat mana? Dekat JKM dan juga dekat rumah tu ya. Rumah kanak-kanak. Dan saya masa tu, kenapa saya menentang Rina Harun? Masa tu Rina Harun saya beritahu alih kemudiannya, Rina Harun masa tu telah mengeluarkan satu arahan dekat rumah kanak-kanak tu untuk find out siapa yang release gambar tu kepada saya. Dan katanya kalau tak ada pengakuan dibuat sampai petang tu, dia akan masuk, polis akan masuk dalam untuk siasatan. So masa tu saya fikir, mana yang penting? Kak, adakah penting kempen untuk menyelamatkan, untuk memberi keadilan kepada adik Bella, ataupun mencari kepada siapa yang release gambar tu kepada saya? Siapa whistleblower tu? Ya, sebab soalnya yang release gambar tu gambar yang betul, bukannya sesuatu fitnah. Betul. Kan? Jadi masa tu saya dah mula ada rasa marah lah kepada pihak mereka, dan saya dengar ada tindakan yang diambil. Betul. Orang yang release gambar itu katanya telah ditransfer, ditukar. Tapi saya pula, the moment saya dapat gambar tu, saya putuskan hubungan langsung dengan mereka. Saya tak pernah lagi WhatsApp sebab saya tidak mahu sampai mereka mendapat masalah. Betul. Saya tak terfikir langsung, hanya menghubungi mereka untuk meminta satu foto untuk mengesahkan yang didera itu betul-betul adik Bella pernah datang daripada tempat mereka, akan memberikan masalah besar kepada orang dalam. Betul. Tapi kan masa tu saya fikir ini eksklusif bila adik Bella ditemui oleh Mami Zu pada 24 hari bulan 6, Mami Zu buat report polis, dan saya mula main kes adik Bella ni pada 4 hari bulan 7. Semakan saya dalam berapa? 2 minggu. Betul. Semakan saya mendapati setelah Mami Zu menghubungi saya kemudiannya. Saya tak pernah kenal Mami Zu sebelum ni. Dia kata dia dah buat police report, dia bagi kat saya. You bayangkan dalam tempoh 2 minggu tu, Siti Bainon tidak pun dipanggil oleh polis untuk ambil keterangan. Nombor satu, jadi benda yang fishy kepada saya kan. Nombor satu, police report Bella betul-betul ditemui, police report dah dibuat. Lepas tu benda tu terreveal kepada saya. Bila saya up ke benda tu, pihak-pihak yang pihak JKM melatah, menteri melatah kan, hingga memaksa ada tindakan dibuat kepada orang yang memungkinkan. Sedangkan Siti Bainon ini yang dah 2 minggu polis report dibuat, kenapa nak melatah? Tidak pun dipanggil untuk ambil keterangan. Belum diambil untuk keterangan. Alasan dia COVID lah time tu kan. Dia dah keluar yang saya sambung lah, panjang saya cerita yang kelakarnya. So kemudiannya bila saya release foto Bella tu, 1 hari selepas tu ada seorang perempuan ni PM saya, puan, nama saya Zurianti Sudin. Saya nak tanya, mana you dapat info pasal Bella? We know you are not in the circle. Lepas tu saya kata, saya dapat daripada sumber lah. You siapa? Dia kata, saya yang menemui Bella. Dia kata, dia yang jumpa Bella. Lepas tu dia bagi tahu saya, dia yang jumpa Bella. So masa tu saya kata, oh ya ke? Sebab saya pun tak tahu cerita siapa yang jumpa dia dekat mana, saya tak tahu. Tapi ada orang share je benda tu. Share, sumber itu memberikan gambar dia didera, dan saya tahu masa tu dia ada di hospital. Itu saja. Tuduhan akak yang kau tim dengan Mami Zu tu. Belum lagi. Aku tanya dulu pasal benda ni, bukan tanya. Tadi Kak Mona cakap bahawa Kak Mona tak pernah jumpa lagi Kak Zu. Tak pernah. Okey. Lillahi ta'ala tak pernah kan? Sebelum tu ya. Betul. Jadi mungkin orang akan terfikir, kenapa Kak Mona pergi keluar gambar ni semua? Kan? Saya faham. Saya support. Kita faham. Kan? Tapi orang akan tanya,
Kenapa Kak Mona pergi hantar gambar ni semua dekat apa niat Kak Mona? Apa yang Kak Mona hendak daripada gambar tu? Daripada posting tu lah. Maknanya cerita pasal posting lah ni kan. Bila saya dapat foto tu, saya sebenarnya gerak hati saya mengatakan betul dia didera. Bella didera. Apa yang saya melihat dengan mata dan hati saya mengesahkan ini adalah mangsa dera. Saya tahu kita tidak bodoh lah untuk melihat hanya gambar kan. You come and tell dia terjatuh, dia tertikam, the whole body. So saya tahu nombor satu dia mangsa dera. Nombor dua, sumber yang memaklumkan kepada saya itu memaklumkan bahawa confirm Bella didera, telah pun dibawa ke hospital. Dan dia pun dah bagi sedikit maklumat siapakah orang di belakang itu. Dan ayat yang dimaklumkan saya, telah ada satu kes sebelum tu yang budak itu meninggal, kes baby Adam. So pemaklum yang memberikan maklumat, saya dah maklumkan pasal benda tu. Jadi mereka minta tolong saya. Orang yang maklumkan kat saya a group of mothers, a group of mothers yang ada anak Down syndrome. So mereka kata, Puan Mona, tolonglah buat sesuatu untuk anak ini. Kalau tidak ada yang bersuara, dia percaya kes Bella ini akan disimpan bawah kapet macam kes sebelumnya Baby Adam. So saya dah tahu kes Baby Adam ni bukan daripada Zul, daripada maklumat orang pertama. Okey, kiranya orang pertama ni masih misteri ke? Misteri sampai hari ni. Misteri sampai hari ni. Kan, saya bila dia bagi tahu saya, dia kata dengan saya, Pemenang saya pegawai kerajaan. Okey, itu yang saya boleh reveal. Saya pegawai kerajaan, saya minta Pemenang civil. Saya kata okey, saya berjanji saya akan simpan maklumat ini. Iaitu masa saya dipanggil oleh polis, handphone saya diambil semua-semua. Saya tidak mendedahkan sebab saya tahu hak saya untuk orang yang memberikan sumber maklumat hanya mahkamah. Hakim boleh paksa saya untuk berdedahkan. Tapi malangnya saya tunggu juga kok pihak sana nak panggil saya sebagai saksi. Kan, sebab saya tengok setiap kali saksi naik, polis ke doktor ke, dia orang akan tanya ayat pertama, you dapat maklumat daripada Puan Mona? Puan Mona. Masa tu kan saya ada kat mahkamah tau. Saya kata panggil lah saya kan, dan memang ada sumber kan, tak nak tanya orang sebab bukan dia orang tidak dapat mana-mana maklumat daripada saya. Akak disiasat masa tu atas kesalahan apa? Atas apa nama tuduhan apa kak? Saya mula-mula dipanggil sebab saya mengedarkan lah, mempublishkan gambar-gambar anak OKU. Mereka kata di bawah akta kanak-kanak. Posting yang kita cakap ni lah, yang jadi lepas 2 minggu yang pertama ni. Tapi tak didakwa lah. Tak, tapi handphone dia ambil lah. Meraya juga lah. Masa tu dah jual ke raya tau. Semua kat dalam tu kan. So saya masa tu kan, bila dia ambil phone saya tak pernah ada pengalaman. Kata saya tak macam Alif kan. Alif sentiasa ada standby handphone dalam poket. Alif banyak. So, jangan bercakap rahsia kak. So bila saya dipanggil ke balai polis kan, dia orang minta handphone, saya serahkan. So masa tu saya dah jual ke raya, saya ada senarai panjang beratus ni dah tak ada. So apa yang saya buat masa tu kelakar je lah. Saya pun call ASPK saya tu, minta saya tahu handphone saya ada kat sana kan. Saya maklum tugas Puan, tapi boleh tak Puan tolong buka dekat note saya ni, ada customer kan. Jadi tapi pihak polis melayan saya dengan sangat baik. Alhamdulillah. Dia orang buka note saya, dia copy semua senarai yang 300-400 nama pembeli saya tu, dia dihantar kepada saya. Betul lah, dia kan tak dapat kuih ke. Sebab saya ada komitmen dengan orang kan. Terima kasih lah ni, kita tahu siapa Puan tu di sebelah tu. Kita kenal. Tapi mungkin kat situ kita ada, yalah, pasal aku rasa isu dia pasal sekarang ni seorang pegawai kerajaan tak ada channel tau. Dia terpaksa cari Kak Mona. Tapi pada aku rasa macam dia ambil risiko tu besar tau. Kalau nak cakap siapa hero ni sebenarnya. Tapi nasib baik kan, bila dia bercakap dengan saya kan, sampai saya masa tu bila dia beritahu, daripada awal saya tahu dia orang pegawai kerajaan, dan saya boleh fikir sendiri yang benda ni akan meletup. Okey, benda ni akan jadi besar, dan saya sendiri mengatakan kepada mereka, kepada beliau yang this is our last conversation, I will take it from here. Saya kata cukup gambar ni ada, cukup apa info yang you bagi, selebihnya saya akan buat homework sendiri, dan saya takkan nak hubungi you, dan saya juga tidak mahu you hubungi saya. Saya buat benda to fight for justice for Bella ni di atas kehendak saya sendiri. Tidak ada apa-apa obligation dengan you, dan itulah komunikasi terakhir saya dengan mereka. Alhamdulillah, dan saya dapat tahu benda ni tidaklah sampai menjejaskan. Saya sampai hari ni well protected. Terima kasih. Kalau lah dia jumpa video ni, dia dengar video ni, terima kasih lah. Terima kasih. I really appreciate. Maknanya ada orang yang baik dalam bangunan tu.
Tak, aku rasa kerana ni dia perlukan whistleblower act tau. Betul. Pasal kerana bayangkan di mana seorang yang ada yalah, dia ada maklumat. Betul. Dan dia ada keinginan. Betul. Dan kerja kerajaan ni yang ada keinginan untuk memastikan benda tu, kebaikan tu berlaku. Tapi Megat, dia punya isu, kalaupun ada that act tu pun, penjawat awam dia kalau buat, kau rasa lepas ke? Jawab soalan aku tu dulu, jujur. Okay, kalau adakah dia akan dilindungi? Kalau ada whistleblower act, kalau kena tengok lah. Bos dia mesti tak suka sekejap, paling berhenti tak pun dia tetap akan tukar. Tapi dia boleh dapat 8%. Yelah, tapi dia kan tukar jugalah kan, tu tak? Kadang-kadang orang ni malas sebab apa? Aku akan hilang tempat, aku tak boleh naik pangkat, orang pandang aku orang yang tak boleh bekerja sama dalam grup. Betul. Tak, aku rasa culture juga. Macam dia ada peer pressure tau. And also culture of kita punya jabatan. Kerana ini something yang kita come across lah, di mana bila jadi satu krisis, dia punya tak ada orang nak ambil tanggungjawab. Bukan. Bila ada krisis, first respond dia jaga dia punya seat. Memanglah betul lah. Jaga seat dia. Apa jadi ni, macam mana boleh effect aku punya jawatan. Itu yang first kali dia akan fikir. Dekat sikit. Ada satu kes, kau nak kena ingat tak, masa Kak Mona tak boleh masuk ke kes adik Zain Ryan tu. Aku selit sikit lah. Ada satu pegawai mahkamah, dia yang komen dekat wall aku. Dia punya rule dan apa benda semua. Aku pun screenshot, aku letak kat aku punya wall aku, sebab aku tak suruh dia tu komen. Aku memang kau yang datang komen. Aku tak lepas aku komen tu, ya Allah, laki bini tu datang kontak aku, suami saya kena pressure dengan ketua jabatan, pengarah panggil cik kena bertanggungjawab sekian. Kalau inilah culture yang berlaku, walaupun aku rasa ada act apa pun, kalau kau kena tibai secara indirect, pun dia akan bagi pressure, betul tak? Kerana tu macam sekarang ni macam kita tengok negara lain lah, kan? Contoh negara lain, dia ada orang cakap third estate ataupun press lah. Kita ni consider dah macam press lah sebenarnya, dan social media kan. So orang cakap, tapi kat Malaysia ni tak ada benda tu. Macam negara lain, macam negara US, kalau reporter tu report, dia tak boleh dipaksa untuk reveal dia punya sources. Itu memang ada satu protection lah. Betul. Dekat Malaysia tak ada. Dekat Malaysia memang itu yang kena, itu yang mana-mana press dapat LOD je terus buang dia punya report. Betul tak? Bukan itu je. Sometimes even lawyer yang jaga information tu pun, lawyer tu boleh kena bayar sikit. Betul. Boleh kena. Ini macam-macam banyak kali. Lawyer tu jaga information klien dia, lawyer tu kena bayar sikit. Habis kau bayangkan kalau kau tengah kerja, tiba-tiba kau investigate, orang datang ambil PC kau, ambil phone kau, kan semak. So semua orang jadi malas. At the end tu yang itu yang dia pressure guna cara lain. Dia punya pressure itu je. Walaupun ada act, aku risau dengan act itu pun orang still jadi tak berani. Betul, aku setuju. Tapi dia mungkin ada something lah. Macam mungkin kalau saya kena komen juga pasal sebelum jumpa Kak Mona, saya tak faham apa gunanya social media ni. Public pressure. Tak faham betul. Apa itu public pressure. Saya memang asalnya litigasi kan. Kita buat kes, apa benda orang komen kat Facebook. Memang saya tak ada not in that word. Maksudnya engkau anggap public pressure ni nothing lah. Takkan kacau lah. Faham pun. Tak faham langsung. Tak faham impact dia. Betul. Bila buat kes Joseph Bella ni, from the report, kau tak kenal Syed Azmi itulah. Syed Azmi buat public pressure. Jadi bila tengok report Syed Azmi ke Yusuf Azmi? Dua-dua. Report Kak Mona yang pertama tu, bagaimana benda tu boleh mengakibatkan satu benda dia boleh mengalahkan usaha-usaha orang untuk menutup kes ni. Menutup pintu. Maksudnya kau percaya memang ada effort tutup pintu. Kau percaya? Walaupun kau orang apa yang melitigasi. Yes, sama ada. Tapi aku tak percaya ada motif. Orang cakap ni semua political. Betul. Tapi aku percaya kadang-kadang bukannya diorang yang ada kepentingan. Betul. Diorang malas. Banyak orang malas ni. Banyak sangat kes. Contoh kan, dia macam kes bila sebut tadi kes apa nama Baby Adam. By right, Baby Adam tu kau boleh siasat dan kau boleh dakwa untuk bodoh-bodoh pengabaian. Betul. Pengabaian. Tapi apasal dia apa nama didiamkan tu tak? Betul. Aku baru-baru ni, aku rasa dalam minggu lepas aku rasa. Kopi. Sabar. Baby Adam lain. Baby Adam kita simpan nanti. Kata sembang. Jangan. Takut melayat nanti. Marah nanti. Cakap sorang-sorang lah. Apa semua nak cakap. Aku bawa balik. Pada Kak Mona lah. Lepas dah dapat benda tu kira dah viral lah. Apa dia? Okey. Tak, kursi tu kat sini pun boleh Kak Mona. Kursi tu dekat sikit kali. Agak kena make sure mic tu je. Kita kena depan. Mic okey. Mic okey. Okey. Nanti nampak muka. Okey. Sebab kalau ikutkan tema Marhai ni Megat dekat situ, tapi sebabkan Kak Mona dengan Alip ni kita tak boleh pisahkan. Dalam cerita tu
Tak boleh. So kita letak sebelah-sebelah. Boleh masuk balik ni. Ya, tapi ada satu manusia pernah cuba pisahkan mereka ni. Kanda mana lah. Betul. Kanda mana lah. Aku nak kembali Balik. Sorry. Nanti kan komentar marah. Okay. Alright. Tadi kita cerita daripada Kak Mona punya posting. Kemudian ada cerita juga Kak Mona dah sampai buat report. Okay. Kita cerita pula Kak Mona Kak Zu. Macam mana boleh berjumpa ni? Okay, so bila saya first up saya punya posting pertama, okay, masa tu hari kedua tu saya contact Alif. Okay, saya contact Alif dulu. Alif dulu lah ni. Alif dulu sebenarnya. Masa tu saya fikir macam ni tahu. Saya tahu respon daripada posting pertama pun dah besar. I need a team. Okay, I need a team. Dan masa tu saya dah mula study kat Facebook siapa yang bagi saya, nombor satu dia berani, nombor dia jujur, nombor tiga dia tidak ada kepentingan peribadi. Sebab itu bagi saya adalah ciri-ciri yang saya ada dan saya nak tim saya pun ada ciri-ciri tersebut. Masa tu saya memang kenal Alif Ahmad ni dalam Facebook dia. Tak pernah pun berjumpa dia, tak pernah communicate, tapi Alif saya Ahmad PM 3. dia. Saya PM dia, saya cakap Alif, saya ada satu kes saya nak minta tolong you. Kalau you boleh berjuang bersama, and dia minta info, okay. So bila publishnya first publish saya ni, Alif I think the next day tu saya dah bagi dia semua info semua dia ambil masa untuk study. Saya publish the first posting saya petang. Tu besoknya pagi, saya rasa pagi Zu contact saya, PM saya. Direct lah, the next day tu. Ke PM, bukan WhatsApp. Sebab dia tak tahu phone number saya. Dia PM saya. Masa tu dia introduce nama dia Zuranti Sudin. Dia kata macam mana saya tahu pasal Bella, because you are not in the circle. Di circle. Lepas tu masa tu saya take it very light kan. Malah hati aku cakap, kau siapa nak tanya aku, tapi tak apa. Tapi saya respon. Yelah. Siapa makcik saya ni? always respond people punya ni baik-baik kan. Saya kata, saya mendapat maklumat daripada sumber yang sah. Okay. You siapa? Lepas tu dia jawab, saya lah yang menjumpai Bella. Dia kata, boleh tak saya call akak sekarang? Dia kata. Masa tu saya pun terkejut, dia menjumpai Bella kan. Sebab saya masa dapat gambar di dera tu, saya tak pun terfikir nak tahu siapa yang jumpa, siapa yang bawa dia ke hospital. Dari mana kan? material tu datang kan? Betul. Jadi saya pun bagi phone number dia terus call saya. Zul terus call saya. Lepas tu saya bercerita lah, kata saya dapat sumber tapi saya tak boleh dedahkan siapa sumber saya semua. So dia bercerita, tak pekak dia kata, saya cuma nak tahu. Lepas tu dia letak phone. Dia bukan setengah jam lepas tu dia WhatsApp saya. Itu dia punya first WhatsApp. Dia kata, Kak, saya dah check pasal dia Kak Zul ni masa tu dia pun tak pernah kenal saya, masa tu saya famous lah juga sikit, bekas usahawan kan, pernah dapat award. Lepas tu followers akak dah berapa dah? Dah follower pun 300-400 ribu dah masa tu. Tapi dia tak kenal, jujurnya dia tak pernah kenal saya, dan dia tak pernah dengar pasal saya. So dia Zul ni masa tu dia pun ada group kawan-kawan Siti Bainon lah, dan kawan-kawan dia. Dia orang kan in one group aktivis kan. Dia orang ni aktivis apa? Penerima coket aktivis coket. Lepas tu dia dah check dengan group dia rumah bonda lah. Rumah kita dulu dengan Kak Fimi ke apa nama kan? Lepas tu dia pun buat some checking on my background, I believe. So dia percaya yang saya genuine, and dia percaya yang saya ni boleh dipercayai. Lepas tu dia kata macam ni, Kak, okey lah, Zul dah discuss dengan our team, dia kata. So dia ceritalah dia punya team ni, team Siti Bainon ni, separuh menyokong dia, separuh lagi menentang dia, which is sebelah Siti Bainon kan. So she got to be very careful lah. Tapi dia percaya dengan saya. Dia kata, Kak, kalau akak pilih untuk berjuang, saya nak menghargai, saya sangat menghargai, kita orang sangat menghargai, kita nak ucap terima kasih. Saya nak bagi kat akak, dia kata, lebih bukti. Masa tu baru dia cakap dengan saya, dia ada video. Dia ada video. Masa tu bila saya dapat video dia, dia kata saya janji saya ulang ayat yang sama macam saya bagi tahu ke orang yang bagi saya gambar. Saya tak akan dedahkan sumber, saya tak akan mention you or anything. Saya akan berjuang atas kapasiti saya akan bertanggungjawab lah kalau apa-apa. Akan bertanggungjawab. Saya tak akan mention you at all. Tapi saya pun cerita dengan dia, saya dah ada 2-3 orang. Alif lah, saya cerita dengan dia lah. Time tu baru ada Alif kan? Alif belum bagi jawapan, tapi saya dah cerita dengan Zuni yang saya dah minta bantuan beberapa Saya menganalisis masa tu. Menganalisis. Ini kita bercerita pasal hari kedua selepas posting saya kan. Lepas tu Zu dia agree, dia bagi saya video. Bila saya dapat video tu, Allahu Akbar, meruntun jiwa. Saya rasa dalam hidup saya kan, saya tak pernah merasa sangat marah,
Kan sangat sedih, bila ya Allah ya Tuhanku, live, live. Lepas tu tu. Zu juga masa tu bagi saya gambar sebab dia dah kenal Bella sebelum Bella didera kan. Dia yang mengambil Bella di mahkamah bersama Siti Bainon. Jadi dia bagi beberapa gambar dia. Saya tengok gambar sebelum dengan selepas cerita dengan you, dia betul-betul break you punya heart, dan saya tahu that saya di landasan yang betul untuk terus berjuang untuk adik Bella. So Zu juga bagi dia punya police report. Yang dia buat itu saya tahu 24/6 dia buat police report tu. Tapi masa tu saya tahu yang saya tak boleh up video ni. Sebab tu kalau you all buka Facebook saya daripada hari pertama saya memperjuangkan Justice for Bella, saya tak pernah up video. Betul, sebab video tu ada gambar adik Bella, dan saya sangat faham. Saya masa dulu saya pernah menjadi pengurus besar pengiklanan kumpulan media Karangkraf daripada syarikat penerbitan. So saya sangat faham pasal akta-akta ni tau. Akta kanak-kanak lah, sengah pasal testimoni lah, you tak boleh simply clear, you tak boleh keluarkan muka anak-anak di bawah umur ni dengan muka dia. Saya fully understand. Tak perlu orang beritahu saya. So, kerana itu saya masa tu Alif dah bagi respon kat saya, the next day tu okey dia akan berjuang. Saya bagi video tu dekat Alif, saya kata Alif, you kena tolong saya sensor muka or whatever kan, sebab kita tak boleh publish muka. Aku yang sensor muka tu. Alif yang banyak sensor, dan at the same time juga saya masa tu ni saya nak cerita lah, ni Alik tahu suka dengar lah. Masa saya post yang posting yang pertama tu, ada seorang VIP response tu saya punya gambar tu, iaitu Dr. Mazli. Alik best friend. Best friend. Hi Mazli. Okay, Dr. Mazli suruh politik dia personally hubungi saya, dan dia tanya apa yang dia boleh bantu. So saya hantar kat dia video juga. Saya kata saya ada video, tapi saya tak release lagi video ni. Saya nak Datuk tengok. So bila dia tengok semua, dia kata you are on the right track, please help Bella, dia cakap. Tu saya kata tapi saya tak boleh publish sebab saya tak kerti nak tutup muka. Saya kata saya ingat saya nak go into press, panggil press. Dia kata dia setuju, dan dia bagi saya beberapa contact numbers. Dia bagi saya Malaysia Kini, dan masa tu saya panggil press, dan saya forward ke information video dan gambar-gambar di press. Tapi saya pesan kepada press semua, gambar saya dah tutup muka, video you all kena tutup. Buatlah. Dan esoknya press mau keluarkan video dan gambar yang dah sensor tu lah kan. Masa tu ramai orang lah yang ambil gambar-gambar dan mula share lah. Share. Itulah level apa nama menteri. Ada power pun dia just share apa nama ni, nombor phone je. Dia bagi kat tu. Kalau kau jadi MP, kau jadi menteri, itulah level kau. Tapi kalau kau berlakon, pandai. Tapi lepas sekali dia hubungi saya tu, kita dah tak berhubung lah. So maknanya dia just bagi saya support di belakang, dan saya bergerak sendirilah. Soalan saya Kak Mona, sebab sekarang ni Kak Mona ada 2 sumber. Ni tak pernah tanya. Saya pun tak pernah tanya ni. Kita pun tak pernah tanya benda ni. Tak pernah tahu benda ni kan. So sekarang ni dah ada 2 sumber. Adakah sumber itu sama? Adakah tidak? Tak sama lah kan. Material tu tak sama lah maksudnya. Tak sama. Aku adalah Kau dah tengok juga pemegang mohor, so aku tahu dua-dua. sebab aku dapat yang second version. Maknanya yang saya dapat adalah daripada yang kat rumah lah. Daripada geng-geng rumah tu lah, yang dia punya grup lah sebenarnya. Geng rumah tu dia orang mengesahkan gambar tu ke adik Bella. Ada 2 sources lah yang 2 sources. Dekat sikit je. Tapi source yang pertama source yang pertama tu mereka selamat. Mereka tak kena apa-apa tindakan, dan no one suspected. Yang kedua tu kena kan? Tapi yang kedua tu kena. Yang kedua tu yang bagi gambar tu kat saya difahamkan ada yang kena transfer. Kesian lah. Kedua tu yang dah kantoi lah. Okey, lepas itu sebab kita marah dengan siapa nama Rina Harun. Masa tu yang kita marah. Sorry Rina. You want to help us benda tu adik Bella itulah anak mereka, anak dia. Anak dia. Jadi kalau kita berusaha untuk membantu, takkan dia nak kita salah. Takkan dia nak cerita dia nak support Siti Bainon. Wish kita rasa at first mungkin dia ada. Dekat sikit Kak mic tu. Dia orang adalah kenalan sebab dia orang dulu sama-sama UMNO. Sama-sama UMNO kan. Jadi bila the fact that we know that, kita tahu yang kita kena berjuang lebih kuat lah. Dan masa tu Alif lah dia start dah buat. Time tu dah start dah. Kan kat social media dah keluar. Kau dah kena tahu aku masa tu aku dah Alif Ahmad 3. Maksudnya dah ada keperluan untuk Facebook yang banyak. Dah 2 terkorban. Masa tu dah Alif Ahmad 3. Aku mula-mula masa aku dapat tu, aku mula-mula aku cakap apa hal makcik ni ajak aku ni, aku kecun. Tapi aku memang aku well prepared lah. Aku mula-mula sebab aku minta police report. Lepas tu Kak Mona kata tunggu, nanti saya dapatkan.
Ya, sebab kau punya explanation ni ada kat episod 2. Sebab boleh tengok nanti. Sebab aku punya point aku adalah aku terlalu risau kalau katalah benda ni tidak direport, aku yang memandai-mandai. Satu. Nombor 2, aku perlukan report tu supaya dia justify benda ni memang telah didelaykan. Sebab Kak Mona cakap aku, Alip ni dah 2 minggu lebih yang tak pernah kena panggil. Yang tu buat aku jadi tersentap sikit tu. Tapi yang paling buat aku sentap, meruntun jiwa, nak separuh mampus bila aku tengok video. Aku tak tengok video tu sampai sekarang, aku tak pernah tengok sampai habis. Aku tengok sikit, aku cakap shit, aku cakap. Lepas tu cakap, okay, Kak Mona on. Aku terus call Mahmud. Mahmud, kalau kau berada aku, kau kena join aku. Mahmud macam biasalah, Mahmud, kalau kau tak join aku tinggalkan kau. Aku ugut je Mahmud masa tu. Mahmud so dia maknanya daripada Kak Mona dah pergi ke kau dan kau pergi ke Mahmud. Aku panggil 3 orang masa tu. Siapa? Aku panggil Mahmud, aku panggil Haris Nasril, TTKM, aku panggil Firdaus Ahmad Pidomat. Pidomat. Yang ni apa nama? Apa dia orang panggil masa tu? Apa nama kita 3 orang? Tri apa? Suggest. Bukan. Tri Vigilantes masa tu. Okey, untuk pendengar dan penonton kat luar sana, itu adalah dia punya penubuhan grup yang pertama. Kami belum lagi. Itu grup yang pertama. Maknanya diorang ni dah bergerak dulu. Dah bergerak dulu sampailah keluar news yang bila dah kecoh ni, korang dah memang kau kecoh seminggu tu kecoh sampai keluar news yang rumah bonda disita. Baru aku masuk. Betul. Tapi tu time tu tak kenal Kak Mona lagi. Itu tak kenal Kak Mona lagi. Tapi kan yang sebenarnya, tapi you contact I lepas tu kan. Dan masa tu you dah keluar podcast. Dah. You dengan Megat. Ya, betul. Lepas tu you bagi dekat I. Ya, betul. Lepas tu I cakap dengan Fir yang I memerlukan. Lepas tu I dapat tahu Megat lawyers kan. I memerlukan support orang macam tu. Dan kita terus berakur janji yang you will join the team. Kita akan join together. Tapi you cakap dengan saya, you nak lebih kepada rumah bonda, iaitu rumah pengasuh anak-anak. Sebab itu you punya, kita target pada isu akta. Tapi setahun Kak Mona sorok kita orang ni. Setahun sampailah kita pergi ke istana. Betul, tu kena cerita tu. Macam mana aku boleh ajak kau tu? Okey, mungkin tadi kita dah sampai Kak Mona. Kita bagi Kak Mona jawab. Kak Mona yang guest. Tapi masa tu je. Tapi Fir, walaupun I tak ketengahkan you, tapi masa tu you dengan saya everyday bercakap kan. Tapi you buat semua siasatan dengan bomba lah, everything. Semua buka time tu. Semua buka time tu. Report bomba. You masa tu mendapatkan fakta-fakta pasal rumah bonda. Orang tak boleh tahu kita. Semua kita tahu masa tu. Cuma kita agak pelik lah, kenapa kes rumah bonda tu tak ada orang nak siasat. Sampai di manakah mereka? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kenapa tidak disiasat ya tuan-tuan? So, mungkin boleh siapa penontonnya boleh sampaikan kepada JKM, tanya. Kita dah banyak kali tanya. Dah tak layak dah nak tanya menteri. Cakap kau kenalah pergi saluran yang betul. Dah pergi. Dah jumpa menteri dah. Dua menteri sekarang. Ya. Jangan cerita pasal pengarah lah. Ketua pengarah tu kita dengan Kak Mona berapa kali pergi. Tukar pengarah. Kadang-kadang tengok macam kena pergi saluran betul. Dah pergi dek. Dah pergi. Dah panjat. Dah pergi jumpa menteri dah. Dah pergi hantar surat dah. Dah email dah. Alip pernah buat macam-macam. That's why perlu dia. Macam orang tak faham. Tapi yang best tu kan, dia punya pusat rumah bonda tu kan, boleh pula lepas tu berkolaborasi dengan JKMKL. Remember? Dia orang ada buat dengan pengarah. Dahsyat. Kita ingat orang nak siasat kan? Bukan hanya tidak disiasat, malah ada collaboration. Betul. Welcome to Malaysia. Very funny lah. Ketika belum lagi pasal kes ni panjang kan. Ketika belum lagi dipanggil siasat tu, itu dah macam-macam lagi dah. Lepas dia panggil siasat pula, hanya dituduh di bawah pengabaian. Tahu. Time tu yang nak buat memorandum tu. Betul. Memorandum sebelum tu pun dah buat dah. Sebelum tu dah jalan dulu. Kita ada 3 memorandum. Kita yang ketiga. Okey. Kita yang ketiga. Okey. Kita ada 3 memorandum. Yang memorandum yang pertama, kedua tu dah hantar dululah. Dah. Ya, memorandum yang pertama dan kedua pasal sabitan. Maknanya kita minta penderaan. Kita tak bersetuju dengan pengabaian. Ya, betul. Sebenarnya untuk orang kat sana, Kak Mona ni
Dia tengah-tengah kepada semua memorandum. Pada semua memorandum kan. Ya, sebab dengan grup dengan Alip ni dah jalan satu memorandum. Dengan kita pun time tu tengah buat jalan lagi satu memorandum. Memorandum untuk pecat Syed Azmi. Tiga memorandum kan? 3 memorandum. Satu yang kita punya part memang kita fokus pada isu polisi. Macam mana rumah bonda tak ada lesen dan beroperasi? Macam mana kau boleh hantar anak-anak ni ke rumah yang tak ada lesen ni? Macam mana you boleh lantik penasihat kanak-kanak? Penasihat mahkamah kanak-kanak, orang yang ada kes. Ada kes. Memorandum tu tak laku kan sebenarnya sebab dia sambung kontrak masa tu kan. Ya, dia sambung. Tapi lah macam masa mula korang buat memorandum tu kan kita discuss kan. Time tu aku memang cakap tak guna buat memorandum. Ya. Dia tak agree. Betul lah. Tak guna, semua orang tak agree. Kita semua buang masa. Ni aku terus cakap lah. Pasal ni banyak aku belajar lagi sebenarnya. Pasal ketika tu yalah dia baru sedar. Sebagai peguam kau tengok macam apa benda dah mau memorandum ni. Benda ni tak legal pun. Tak legal pun, tak ada impact. Tetapi aku pandang rendah impact kepada rakyat Malaysia sebenarnya. Betul. Benda tu yang kuasa netizen. Missing element yang aku tak pernah, tak ada dalam buku. Tak pernah fikirkan untuk bila kita buat. UIA tak ajar. Tak ajar. Social media social media advocacy. Pasal ketika itu aku macam benda ni benda serius. Kita nak tengok pasal berkenaan dengan perubahan sistem ataupun perubahan justice lah. Tapi of course sebagai aku tak ada diajar lah apa yang impactnya social media ni. Pasal selalunya aku tengok social media influencer orang-orang yang pelik-pelik yang pakai baju Melayu pelik-pelik lah. Zaman tu. Okay. Time tu. Masa baru-baru nak naik ni kan. Jadi banyak yang orang untuk kegunaan diri sendiri lah. Tapi selepas memorandum tu dibuat dan dihantar, di mana SD ada aku bersumpah, ni aku dah explain episod 3 atau episod 2 boleh tengok balik. Di mana SD ataupun aku bersumpah oleh saksi tu sampai kepada DPP. Dan bila sampai ke DPP dan juga dengan from the other side is dia punya orang cakap lambakan dan pengaruh daripada netizen yang tengah push gila-gila ni. Kan jadi terpaksalah DPP tu semak balik. Pasal this is not the actual case yang sebelum ni. Kalau aku buat case Rogol ke buat case apa ke, lantak lah aku datang kan. Memang selagi tak ada pressure, memang dia Allah kan, memang kita nak sampaikan dokumen kepada AG tu pun susah lah. Sampai dalam mahkamah pun hakim ada sebut kes ni adalah public interest. Ya. You tahu terima kasih rakyat Malaysia. Masa kita buat memorandum tu sebenarnya masa Siti Bainon belum pun di-charge, hanya for pengabaian. Memorandum kita telah pun ready. Ya betul. Ya, hari dia di-charge pengabaian, hari itu selepas court mengatakan dia di-charge hanya untuk pengabaian, kita terus ke pejabat peguam negara dan memberikan memorandum bantahan yang pertama. Masa tu belum tebal lagi, belum tebal lagi. Sebab masa tu saya cerita, kita dah boleh tahu dah. Kita pun telah tahu yang Siti Bainon hanya akan di-charge untuk pengabaian saja. Saya cerita dengan you all sini macam mana saya tahu. Ini pun eksklusif. Hanya disembang marai. Kerana you tahu kenapa? Saya dengan salah seorang musuh besar saya dalam kes Justice for Bella, iaitu Asiah Jalil. Ni saya kena sebut ni. Orang ramai tidak tahu, kami sebenarnya telah pun bersahabat sebelum kes Justice for Bella. Tapi bersahabat secara muka buku. Saya adalah friend dia adalah friend saya, dan kita bermesej beberapa kali. Sebab sebelum kes Justice for Bella, saya ada berjuang untuk kes poligami scam. Kes poligami scam juga agak besar. Ali tak suka. Ali tak suka. Akak, ini ayat pertama dia. Saya dengan akak dengan Hati Bella, poligami scam saya tak join. Saya menentang ayat pertama dia. Tapi as I say, I suka Alif yang jujur. Saya kata no problem Alif. We saya pro poligami ya. We agree to disagree on certain. Masa tu pada 13 hari bulan 7, saya sangat ingat. 13 hari bulan 7, saya berbual dengan Asih Jalil di Facebook, di PM message pasal kes poligami scam saya. Lepas tu saya tanya dia, saya sekarang ni tengah bawa kes adik Bella, are you aware? Ya, saya tahu, saya baca, dia kata. In fact, dia kata saya kenal dengan apa nama that guy? Syed Azmi. Kita pernah sama-sama keluar di Sendet. Lepas tu, masa tu saya cakap dengan dia, saya sebenarnya tak menuduh Syed Azmi. Saya tahu Syed Azmi tidak terbabit dalam mendera. Tapi saya percaya Syed Azmi ni dia terbabit dalam melindungi Siti Bainon dan bersekongkol kerana dia menyokong Siti Bainon. Saya kata. So okeylah, lepas tu petang tu
Terus Asir Jalil up di Facebook dia yang dia baru berbual berjam-jam dengan Syed Azmi. Sekarang saya tahu semuanya, saya tahu kebenaran. So saya terkejut. So saya PM dia balik, saya mesej, apa maksud yang you katakan? Dia kata ada beza penderaan dan pengabaian. So Siti Bainon dia kata hanya akan kena pengabaian sahaja. Dia dah tahu jawapannya. Dia dah sebut di situ dengan jelas, Siti Bainon akan hanya kena pengabaian saja. Saya terus kontak tim Justice for Bella, terus kontak Alid, terus kontak Mahmud semua. Saya cakap okey, ayat. So saya screenshot lah my conversation dengan Asir Jalil. Saya kata apa yang Asir Jalil dengar ni daripada Syed Azmi seolah mengatakan benda ni dah di Kaltim, Syed Azmi akan Siti Bainon akan kena pengabaian saja. So we have to do something. Okay, this is a very serious case. Saya tidak mahu Siti Bainon terlepas, dan apa yang kita buat rentetan daripada ayat conversation saya dengan Asir Jalil tu yang masa tu masih bersahabat. Okay, masih bersahabat, masih follow each other, masih berbual. Saya kata kita kena cari lebih bukti. This is when we all the team pergi kepada saksi-saksi rumah bonda, remaja-remaja rumah bonda. Only time ni Remaja-remaja rumah bonda, bila saya keluarkan cerita pasal Bella di ke semua, hampir ke semua mereka bagi feedback. Okey, dia orang hantar mesej kata, oh kita jumpa Bella ni dulu saya adalah salah seorang penghuni rumah bonda. Memang betul orang masa tu pun Bella dah didera. Ramai cerita dengan saya, Bella tak diberi makan, Bella disuruh berdiri, Bella dipukul dengan hanger sampai hanger kayu tu patah. So apa yang kita buat adalah bila Asia memaklumkan kepada saya yang Siti Bainon hanya akan di-charge hanya pengabaian saja, we know that we have to do more than that. So saya kita kontak kembali penghuni-penghuni rumah bonda ni, kita kumpulkan mereka dan mereka buat laporan polis. Tapi masa tu Yasmin is not in the picture. Betul. Yasmin is not in the picture. Tahu kenapa? Sebab Yasmin masih menyokong Siti Bainon pada masa itu. Dia masih anak angkat yang tinggal dengan Siti Bainon. Sebab Siti Bainon tidak pun ditahan lokap ataupun menerima sebarang tahanan. Dia masih di rumah. Tak kena reman pun. Ya, tak kena reman pun. Dan semua anak-anak angkat dia termasuklah Yasmin masih berada dan menyokong Siti Bainon. Yang ada hanyalah remaja-remaja rumah bonda. So remaja-remaja ni semua pergi buat police report. Okay, buat police report. Dan masa tu I think you all pun dah get involved dah kan. Okay, saya nak tambah sedikit je lah. Pasal ketika itu saya ingat kita dah kenal Kak Mona. Kak Mona tak tolong dalam tu. Cakap boleh tak kita interview. Tu cakap kita, aku banyak involvement ni, aku tak beritahu. Boleh tak interview kanak-kanak rumah bonda. Jadi aku dengan Fatihah dengan partner kita go through. Jadi kita dah sebelum ni terang lah sanksi. Bila tengok yang XD pertama tu, takkanlah ada manusia buat macam ni dekat budak Down syndrome. Kan. Pemikiran kan. Jadi tapi salah skeptikal ni. Sama macam kau belajar dengan kau. So bila aku interview, video call, cakap dengan seorang-seorang, tanya, that's why kita orang faham modus operandi dia. So bukannya kita buat sendiri berdasarkan orang cerita daripada mulut dia. Betul. Daripada mulut penghuni sendiri. Kita go through one by one. Aku rasa time tu Kak Mona bagi about ramai juga Kak Mona. Ada 7 orang. Ramai. Dia ada ramai, tapi yang betul-betul hadir tu rasanya dalam 7 orang. Dan very consistent. Interview is about lebih aku interview. Kat 10, kat 12 juga aku interview. Tapi memang bermasalah lah. Time tu kita nak tengok dah mana yang boleh lebih keterangan. Cakap Mona yang ni tak lebih keterangan, yang ni tak lebih keterangan. Cuma agak konsisten jugalah dia punya cerita tu sebenarnya. Cuma yang paling strong is yang ketika itu masih lagi di bawah jagaan Bainon. Kerana budak-budak ni yang nampak kan, yang dalam rumah. Betul. Cuma isu tu budak-budak tu penghuni tu semua adalah penghuni rumah bonda, bukan penghuni rumah Siti Bainon. So lepas tu saya sambung balik. So bila saya dimaklumkan oleh Asir Jalil yang charges Siti Bainon ni yang akan kena hanya pengabaian, we have to do something, and then kita kumpulkan semua budak-budak tu dah buat police report. Dan masa tu kita dah mula merancang nak buat memorandum. Kita tunggu saja bila Siti Bainon akan didakwa. So kita ada all those. Tetapi I cerita dengan you kan, cerita Bella ni bagi saya adalah miracle. You know, miracle to the fact that bila orang hubungi saya, orang tu tidak pun tahu yang sebenarnya Bella itu adalah kawan Nadira, anak angkat saya.
Allah mengatur kan. Bila satu tempat dan berkawan, maknanya Allah saya rasalah Allah memilih saya supaya maklumat tu sampai kepada saya. Itu yang jadi personal tu. Kan, jadi very personal tu kan. Lepas tu bila kita dimaklumkan dia hanya kena pengabaian, kita dah mula menyusun, we have to do something. Dan the moment lepas dia kena pengabaian saja, saya ingat 1 hari atau 2 hari selepas tu, Allah Maha Kuasa, Yasmin lari daripada rumah bonda. Yasmin lari. Mengikut cerita Yasmin, kenapa dia lari? Sebab masa tu dia memang dah descriptedkan semua benda kan. Tapi adanya pertemuan lawyer 11 di Bainun tu di rumah bonda, yang akhirnya dia mendengar sendiri daripada keterangan all the Yasmin conversation kan? daripada Yasmin yang dia tahu. Lepas tu sebenarnya kemungkinan dia pun nak dikambing hitamkan, dan banyak benda yang mungkin tak betul, yang dia pun akhirnya tersedar yang dia perlu bercakap benar, dan dia lari. So bila dia lari, dia tak lari kepada tim Justice for Bella sebenarnya. Betul. Dia tak lari kepada kita. Dia berjumpa orang lain. Dia lari, IST antara yang dia hubungi adalah kawan-kawan Siti Bainon lah, termasuk Mami Zu kan. Betul. So Mami Zu ni menghantar dia sebab tak mau terlibat kan kepada seorang kawan dia, kawan dia yang bawa Yasmin ni. Dan masa tu pula kawan dia pun menghubungi seorang lawyer, dan lawyer ni pun yang bestnya bukan lawyer daripada geng Justice for Bella. Ini memang yang lain. Lawyer luar. Lawyer tu charge RM5,000. Kena charge bos. Lawyer tu charge RM5,000 sebenarnya untuk buat saya masuk tak? Dia macam ni. Masa tu bila si Yasmin lari, Kak Zu call aku. Alip, ni si Yasmin dah lari. Saya tak percaya lah. Aku percaya biasa lah. Sebab budak tu, masa kita jumpa dia dekat balai polis, dia boleh puji Siti Bainon ni naik langit bro. Aku tu dah tak percaya bintang ni, tak boleh harap ni. Lepas tu Kak Zu apa cakap ni, ni dah lari ni. Saya tak percaya Kak. Saya senang je Kak. Kalau nak bagi saya percaya dia, buat 2 benda. Buat balik polis report, buat balik SD. Saya dapat 2 benda ni, baru saya boleh backup dia lah. Bincang dengan tim. Tiba-tiba dia buat. Aku terkejut. Itu yang buatkan kita punya memorandum kedua makin kuat. Betul. Aku setuju. You tahu masa tu memorandum dah prepared. Kita dah suarakan bantahan pertama yang kita tak setuju pengabaian. Tapi kita nak tengah prepare full memorandum nak hantar. Tiba-tiba Yasmin lari. Dan Yasmin lari, pasal Yasmin lari sebenarnya saya langsung tak tahu. Zu hanya hubungi Alip. Dan saya memang tak tahu. Tapi tiba-tiba Zu hubungi saya kemudiannya, dia kata, Kak, saya nak bagi akak police report dan juga surat aku janji bersumpah Yasmin. Dia nak bagi saya tengok. Zu masa tu, yang kelakarnya Kak Zu ni, dia treat aku dengan Kak Mona ni macam orang lain tu. Macam stru. Padahal dia bagi kat aku dah bagi dekat Kak Mona dulu dah. Tapi Zu kan masa tu data management. Zu masa tu dia masih skeptikal. Zu masa tu dia belum lagi mendedahkan diri dia siapa. Betul. Dan dia masa dulu, sorry Zu, sangat penakut, okey. Dan dia warning saya beberapa kali, akak jangan tau tulis nama saya, jangan publishkan saya siapa. Dia berbeza dengan Zu yang sekarang. Sekarang garang. Apa Kak Zu? Nanti kita panggil Kak Zu datang. Tapi bagus. Kita nak tanya, apa dulu penakut? Awal-awal dia tak mau diri dia didedahkan. Dia sangat takut pada kotak-kotak si Bainon. Ini pandangan Kak Mona lah ya? Ini pandangan saya lah. Tapi memang dia tak bagi saya publish. Masa tu dia belum lagi reveal di Facebook. Dia yang jumpa. Okay, so bila Yasmin dah lari, saya dapat Facebook tu. Zu masa tu dia pun tidak tahu yang pihak saya ni sedang prepare memorandum. Dah ada tim yang buat memorandum. Dia tak tahu. Cerita ini jujur ikhlas, dia memang tak tahu. So bila dia bagi, kita anggap ini Allah anugerah daripada Allah. Kita masukkan Yasmin punya memorandum dan kita hantar terus. Besok tu terus hantar. Saya ingat buat memorandum ni yang akhir sekali tu, saya beberapa malam tak tidur lah. Saya dengan seorang lagi ni nama Lily. Kat jabat dia, kita orang buat. Masa kita buat memorandum tu, saya tahu Megat tak agree, Mamut tak agree, semua tak agree tau. Alip masa tu dia support. Saya support dia. Dia support, tapi dia tak terlibat dalam buat memorandum ni. Saya yang buat. Saya kata tak apa Lip, saya akan saya tolong edit Kak. Ya. Lepas tu Alip yang edit. Betul. Saya bagi the whole thing untuk dia edit. Megat memang time tu, Megat memang hampir masa tu. Itu je kita bagi tahu. Megat merasakan, ramai orang merasakan tak ada impact pun. Betul. Mahkamah
bawah dah buat keputusan. Kau memekak kat belakang ni macam look macam sikit lah. Kau dengan Mahmud sama je. Mahmud boleh ke? Boleh ke? Lawyer. Bila satu dah jalan barulah yang. Tapi I cerita dengan you kan, bila Siti Bainu dijatuhkan hanya pertuduhan pengabaian, masa tu dia shock gila kan. Dia attack, dia masuk dalam Facebook. Saya close statement. Saya bersyukur dia kata. Saya nangis, saya nangis dekat court. Saya menangis dalam kereta. Seorang-seorang ni saya tak cerita, saya nangis dalam kereta. Saya sangat sedih. Saya kata Bella berhak mendapat pembelaan. I will do whatever that I need to do. Kan? Dan masa tu idea sebenarnya membuat memorandum ni dicetuskan oleh geng Justice for Bella lah, Puan Lily. Dia hubungi saya dan saya kata kita carilah apa saja bukti, tapi Yasmin punya FB ni memang Allah hantar lah. Sebab dia macam tiba-tiba memang Allah hantar. Tak, dia bagi saya semua main peranan. Kerana dia ni pandangan saya daripada luar lah. Kerana ketika itu bila Kak Mona dan Alip push yang fighter ni, yang ke depan ni, yang memang betul-betul yelah kena panggil polis, kena panggil apa semua, yang memang orang cakap frontliner lah, yang memang push benda ni. Zu pula dia punya function bagi saya, dia yang protect witness. Betul. Jadi dia kena lembut. Betul. Kalau dia keras dan dia pengadu, dia tak boleh dapat. Dia tak boleh dapat semua all this kanak-kanak kepada pergi ke dia. Now jadi yang kita orang ni pula nak cover yang frontliner ni, nak cover frontliner ni dan juga nak cover yang mana Kak Zul. Ya, masa saya buat kan, masa dah jalan memorandum kedua, saya dah buat memorandum ketiga. Member tak percaya, cakap aku akan letak nama kau dalam ni Megat. Cakap, so nak tak nak kau kena tolong aku ni. So saya terangkan kat dia, aku terang kat dia apa aim dia sekarang ni. Kita dah ada team yang nak fight, make sure Bella selamat dekat court. So sekarang ni kita nak make sure benda ni tak jadi lagi sekali, dan kita nak cari macam mana Bella boleh sampai sana. Yang kita nak buka ni kan, yang kita pergi attack Rina Harun. Tapi tu semua tak settle lagi benda tu kan? Tak settle. Tapi itulah mungkin kalau nak bagi orang tak faham apa pasal sibuk sangat nak cerita pasal memorandum ni, kenapa sibuk sangat pasal SD ni. Dia just nak terangkan lah, bukan nak betul Kak Mona, kita nak bagi proper. Satunya berkenaan dengan mungkin banyak orang tak faham. Memang strategi untuk tim Bainun untuk mengaku pergi Abai. Kerana apa? Kerana kalau kata Abai mengaku, gambar-gambar dia takkan pergi mahkamah. Ya, betul. Jadi tak ada isu berkenaan dengan penderaan ni semua. Dia mengaku je Abai. Dan hukuman dia denda je. Time tu ada penjara juga. Tapi jarang. Tapi yang kelakarnya masa dia kena tuduh tu, dia tak mengaku juga dia bersalah pengabaian. Dia tak mengaku. Itulah yang bangannya tu. Sebenarnya kalau dia mengaku settle lah, bayar denda je. Ya, kalau dia mengaku time tu sebenarnya selamat dia semua kan. Tutup kes. Itu sombongan dia yang mungkin lah. Tak tahu siapa yang advice lah. Ataupun lawyer tak bijak. Mungkin lah. Sebab apa yang jadi, tapi dia nak susun dah. Bagi saya macam macam sekarang naratif sekarang, dia tengok macam sekarang naratif dengan dulu punya tu, dan nampak strategi dia dah. Memang asalnya is that dia nak menggunakan, mengatakan bahawa kononnya lah kemalangan saja dalam tu. So dia pengabaian. Kemungkinan ada orang lain yang ada orang lain betul. Kemudian dia gagal untuk buat report. Dia gagal, itu cerita. Jadi benda sama juga. Kalau kita tengok news sekarang, sama naratif dia. Sama. Betul. Ada cederaan tapi dia gagal bawa ke hospital. Untuk Abai. Dua tu salah dia. Untuk Abai. So salah Abai je lah. Dan nampak daripada dulu dah ada strategi dia. Cuma dia tak mengaku dia tu. Kesilapan dia bincang strategi dulu depan saksi. Dia saksi dengar. Habis kalau bukan kau yang kena, siapa kena? Aku ke? Kalau kau dah tak mengaku, kau kata orang lain pukul, itu dia ada orang lari. Aku ke nak jadi kambing hitam? Aku ke kena lagi? Takkan aku masuk dalam pula kan dia? Itu kesilapan. Dia lari lah kan. Lari. Faham lah kan siapa lari tu, faham kan? Itu kau kalau kau kena ingat kan, masa yang bila si Yasmin lari tu, sebab dia tak pergi dekat side kita, duduk kat orang lain. Yasmin sebab tu ada orang boleh pula kata kita yang tolong deal. Tak, lawyer tu pun lawyer luar, dan lawyer tu charge $5,300 untuk buat SD dan boleh jaga buat tu, dah boleh report. Yang bestnya Kak Zul, Alip akak apa nama dia cari, akak tak ada akak kata akak punya, akak kenal dia ni. Tak ada, yang ni memang dia cari. Tak apalah kak, nanti saya top up. Maksudnya untuk nak bagi tahu benda ni memang kerja lawyer tu buat adalah kerja profesional. Dia bukan daripada tim kami. So jangan libatkan kami dengan SD Yasmin ya. Okey. Sebab benda ni untuk pengetahuan. Ya, untuk pengetahuan. Masa tu lawyer Puan Zabeta
banyak menjadi tempat untuk rujukan oleh Mami Zu ni. Zu banyak rujuk pada Zabeta. So bahasa Yasmin lari ni, Zu sebenarnya merujuk benda ni kepada Zabeta. Okay? Dan Zabeta masa tu, Miko kata Zabeta dekat saya lah, dia tak free, tak tahu kenapa, dan dia refer the case to kawan dia, another lawyer. Dan lawyer nama Izzat, dan lawyer tu dia tak dimaklumkan. Dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu, kata dia minta buat pro bono or what not. Jadi dia pun take up the case. Kak sebut kat nama dia, Kak. Terasa dia. Dia buat benda yang betul. Dia tak ada apa yang salah kan. Boleh sebab kena sebut kat Mona, sebab ada satu kes yang ongoing. I rasa untuk apa yang berlaku sekarang, saya cakap dengan Zul, ada rahmatnya. Allah yang mengatur sebab tu. Okey, lepas tu dia kata bila dia Zabita kata ada kes, dia ambil sebagai anak guam dia bawa untuk buat ke Pesuruhjaya Sumpah, buat sumpah semua ni. Lepas tu dia hantar lebih 5,000 kan. Betul, boleh charge. Boleh charge. Tapi dah cakap sikit lah Zat. Siapa nama dia ni kan Zat? Zat 5,000 tak si. Tapi Zabita kata saya pun tak tahu. Muka ni. Tapi bagi saya Zat dia. Mata Zul cerita tu, tapi kan kadang-kadang kita kena ingat, saya selalu bila saya menyorot kembali kes adik Bella ni, baru-baru ni saya kata dekat Zul masa kita orang pergi mahkamah rayuan kan, saya kata sebenarnya Allah atur kes adik Bella ni semua sangat cantik. Betul. Kan, bila timbulnya kes yang terbaru ni kan, yang menyasarkan, yang orang tak tahu kita tahu, yang menyasarkan seseorang, we can prove that. Kan, yang lawyer ni tak pernah terkait dengan kes Bella. Kita tak pernah jumpa dia. Kita tak pernah cakap dengan dia, dan dia sendiri, lawyer yang dibayar untuk Yasmin ni, tak pernah melibatkan diri dia. Tak pernah, saya tak kenal dia sampai hari ni. Saya rasa dia pun tak pernah tulis. Dia buat kerja sekali tu je. Dan ada invoice yang dia hantar dan dia bayar. Ada invoice dan dibayar. Kan, jadi bila mereka cuba mengkambing hitamkan seorang lagi mangsa, seorang lagi mangsa untuk kes yang lain, untuk kes yang lain akan disebut kemudian, Allah dah make a preparation. Sebenarnya. Maknanya kes Bella ni berlaku time tu untuk masa depan ni. Masa depan. Apa yang berlaku? Dulu kan cerita dengan you, awal-awal dulu saya selalu sembang dengan Alik, kita ni kadang-kadang hangin juga dekat zoo. Dia minta dia bersama kita. Kak Mona berkali gaduh dengan Kak Zu. Aku ni orang tengah ni. Cerita dengan you. Apa gaduh dengan Zu? Ni pun satu lagi eksklusif, orang tak tahu. Dalam kita menjokong kes Justice for Bella ni kan, kita pun ialah kita manusia yang berbeza, hidup di rumah yang berbeza, ada pandangan yang berbeza. Saya pernah bergaduh dengan Zu, yang you tahu, tanya Lalip. Lama kan, yang block, saya block dia sampai left group. Dan left group, dan kita tak berkomunikasi untuk beberapa bulan. Agak lama. So saya continue memperjuangkan dengan tim without dia, dan dia pun dengan kawan-kawan dia without us. Kan, tapi akhirnya kita bersatu kembali. Bersatu sebab apa? Sebab kita punya purpose kita sebenarnya sama. Ya kan. Tapi untuk ada Bella. kecil-kecil hati untuk Bella. Itu biasalah. Pasal semua ada role masing-masing. Tapi lepas tu nak bawa benda ni forward sikit. Tadi dah terangkan pasal memorandum semua dah selesai. Dan juga SD sebagainya, mungkin kita boleh discuss lagi further. Nak cerita pula kita pergi istana ni mana? Benda ni kecoh. Pergi istana pun ada yang juga pergi istana ni semua. Yang pergi istana ni semua kat meja ni. Ada lagi seorang je tak ada. Cikgu Fadil. Ayanda Fadil tak ada. Ayanda Fadil tak ada. Tapi Mampat ni semua ada. Okey, mungkin Kak Mona, kita tunggu Kak Mona datang ni untuk cerita ni. Sebab panas isu tu. Sebab dalam grup kita. Dalam grup kita. Dan luar juga. Betul juga. Sebab event istana tu adalah event titik pertemuan kami semua. Ya. Betul. Grup yang satu dan grup nombor 2. Betul. Kira dari segi timeline, kalau salah betul kan? Dari segi timeline, lepas memorandum dihantar 1, 2 dan 3. 1, 2. 2 je. 3 belum. Okey, kemudian ketika 3 tengah dihantar. You bawa kopi kan? Kita bawa kopi tu pergi istana. Oh ya. Kita dah dapat ke belum? Dah dapat. Okey. Yasmin dah dapat dah. SD tu dah impact, Yasmin dah bawa lari. Lah. Kan apa nama Cik Puan baca dia pun menangis. Betul. Okey. Orang nak tahu juga ni. Sekarang ni pasal yelah, sekarang ni pun banyak isu kan. Jadi kita nak tanya, apa benda pula tiba-tiba TMJ dalam ni? Orang nak tahu. Apa tiba-tiba ada palace kat sini kan? Orang nak tahu. Jadi mungkin Kak Mona sebagai guest, kita tunggu Kak Mona untuk ceritakan. Daripada pandangan Kak Mona, apa yang jadi sampai ke istana tu? Saya rasakan kes adik Bella ni yang mendapat perhatian istana adalah sesuatu yang sangat rare, sangat special untuk adik Bella lah. Betul. Sebab tu saya kata adik Bella ni dalam kes dia banyak Allah mengatur yang manis untuk dia sebenarnya kan. Sebab Cik Puan Khalida tersentuh hati.
kan bila adanya perbicaraan pertama Yasmin, saya ingat masa tu Yasmin come out as a saksi dan dia mula bagi keterangan dan saya dimaklumkan Cik Puan Khalida mula posting kan pasal Justice for Bella. Lepas tu dia mula mengikuti kes ini secara sangat rapat dan memberikan pendirian dan sokongan. Dan kemudian saya sendiri tak follow Cik Puan, tapi saya rasa dalam grup kita Fir follow Cik Puan kan. Sebab dia aktif dekat IG, Fir yang aktif dekat IG. IG memang saya pegang. Saya tak ada IG. Sampai satu hari tu sebenarnya wakil istana lah, PM kita mengatakan TMJ dan juga Cik Puan nak berjumpa kita. Maksud dia mention beberapa nama secara khusus. Saya, Alif, Fir, Zuta dengan Megat. Tapi malangnya masa tu dia juga PM Alif, wakil istana juga PM Alif. PM semua orang. Dan PM Fir. Tapi none of us membaca. Betul. Sampai tiba-tiba kan petang dah nak maghrib, Fir call saya tahu. Kak tahu tak wakil daripada istana PM kita, dia orang hubungi you. Macam mana orang hubungi you? Dia kira macam time tu saya sajalah buka yang apa request. Engkau buka request IG sebab dia daripada IG, dia message pun dekat IG. Tapi dekat saya dia PM. PM dengan semua kan. Dekat aku punya Facebook message, tapi dia pergi yang belah spam tu. Sama lah. Dia pergi kat spam tu kita tak baca. Sebab dia pakai page penyokong JDT. Macam tu. Kan? TMJ. Betul. Account fan of TMJ ke apa benda? Fan of TMJ. Macam tu lah. Betul. I pun sama. So sama lah dengan Megap apa semua. So dia aku tak perasan lah. Dia message time tu memang pukul 1 pagi. Yalah, nak tidur dah. Nak tidur dah. Saya buka. So saya tengok dekat request sajalah. Tengok asal request dia banyak ni kan. Buka request fan of TMJ. Apa hal ni saya ni? Saya dah berhubungi tuan dan saya harap tuan sila hubungi saya kembali. So saya cakap, bukalah page tu. Ini fan page kot. Kau nak suruh aku, kau ni siapa? Saya message, kau ni siapa? Awak ni siapa kan? Lepas tu saya check lah dengan salah seorang student saya kat Johor. Saya tanya kat dia, kau ni legit tak ni? Betul ke tak ni kan? Ni fan club mana ni message aku ni kan? Sekali dia cakap apa? Semua akaun yang menggunakan nama istana semua adalah official. Saya macam okey, maknanya ini bukan fan-fan biasa lah yang jadi admin. Orang buat fan-fan. Dan saya mesej semua punya dia dah kata dia dah contact Kak Mona, tak ada respon, dia contact Alif tak ada respon, dengan Megat tak ada respon dan tu. Terus yang tu saya call malam. Tengah malam kan? Tengah malam tu. Nak pergi besok ke? Nak pergi besok pagi. Dia nak jumpa kita besok. Ya Allah, pukul 1 pagi. I masa tu sleep disc, okay? Ya. Dah nak masuk hospital dah. Ya. I cakap tak lah. I cakap macam ni dengan you. I remember I kata, Fir, I tak boleh pergi sebab I tak sihat. I nak masuk hospital dah buat operation. Apa kata you cakap dengan diorang, you patut bawa zoo. Sebab zoo yang tahu semua. I cakap macam tu. Tapi lepas tu you contact them kot. You kata tak boleh sebab zoo saksi. TMJ nak juga saya, Alif and our team lah yang pergi tu untuk pergi. So masa tu I pun contact Alif. I call Alif. Saya pun tak nak pergi. Dia pun tak nak pergi. Alif biasa lagi tak nak pergi. Aku tak nak rekam mengadam ni semua. Dia Alif dia nak jumpa. So then kita pergilah besoknya. Saya naik kereta. Masa tu dalam grup kita pun kita tak maklumkan sebab kita anggap benda tu confidential sebab perintah tu datang daripada istana kan. Kita ingat bila kita dah sampai sana kita akan bagi tahulah. Tapi kecoh. Adalah beberapa pihak yang tak puas hati, dia orang pun nak pergi kan. Aku dalam kereta Alif ni aku dah sakit belakang. Aku tengah baring lah kereta dalam kereta Axia Kompang dia tu kan. Uish, eksekutif. Axia Kompang aku boleh flat bed. Boleh flat bed. Jadi aku tengah main kan. Dia call aku bertalu-talu. Cak Zed kau jawab lah Lip. Aku dah pening kepala ni. Masa aku jawab tu aku loudspeaker. Kau dengar lah dia main bebel masa tu. Tungku kecil, tungku besar dia semua keluar lah masa tu. Kan pening saya. Pening kepala lah. Tapi kita pergi belum sampai pun dah kena sound. Balik pun kena lagi. Balik kena. Kecoh lah. Tapi kita pergi tu bukanlah kita ni terakhir, tapi kita sebab kita berbesar hati. Cik Puan Khalida TMJ nak mendengar daripada mulut kita. Mungkin so, aku nak macam sama. Aku tahu kau nak pergi yang formal punya. Aku tak nak. Aku nak pergi yang drama punya part dulu. Sama. Sekarang ni
Kita orang simpan cerita ni lama tau Kak Mona. Lama. Even dekat our social media pun kita tak pernah up. Tak pernah up ni. Cuba cerita sikit apa drama yang hari tu. Dulu sebelum saya pergi drama tu, aku nak bagi dia punya kontak. Tak apa ya, tak apa, okey je. Ya. Aku dah lama tunggu. Drama apa? Drama daripada mula. Start daripada dekat hotel tu, apa jadi, siapa yang kejar kita daripada belakang, lepas tu kita kena pergi dekat istana tu, siapa yang ada dekat istana tu. Yang kita kena tunggu kat parking berapa jam kita tunggu kat parking. I tak boleh ingat dah lah. Apa kata you nak cerita? Aku tunggu. Aku nak tunggu tu. Saya bagi hint. Saya macam saya kata, saya bukanlah macam seronok sangat excited. Jadi I take it very easy things kan. Just part of kita punya perjuangan. Betul. So I really couldn't remember. Okay, saya bagi hint lah. Saya bagi hint lah. Yang kita sampai dekat hotel. Okay, on the way ke hotel tu, ingat saya call Kak. Cakap ada orang kejar kita ni daripada KL. Orang yang tak dijemput kejar kita daripada KL. okay. Menteri. Ada YB. Oh ya. Ada YB. Sabar. Oh yang YB tu dekat hotel. YB. Bila dia dengar TMJ dengan ni nak jumpa Yes, kita, dia berdesuk. dia orang datang juga together. Datang juga YB. Remember itu yang kita YB. kumpul dekat. Kita nak boleh lupa langsung. Kita jumpa. Sebab benda ni kita dah lama memang kita lepas tak tu kita explore. dipatut jumpa pagi. Tapi disebabkan dia YB, dia ambil slot kita. Ya betul. Ada 2 YB. Satu YB menteri, satu YB lain. Satu YB menteri, satu lagi YB senator. Okay, memory I'm not a good. I don't Kat know Ras good time memory tu. anymore. Tapi betul. Ya. Lepas tu jadi kita kena bagi slot kita dekat dia orang dulu. Kita kena dan bagi kita kena slot. tunggu. Ya betul. Jadi mungkin kena ulang balik daripada pagi tu kalau orang tak faham. Tapi kalau Alik lah cerita. Ya kan. okay. Ada kau cerita lupa. Dia punya cerita. Aku nak cerita daripada yang malam tu. Aku Berebut orang nak jumpa, Aku memang tak nak pergi. Macam biasalah. Akak pergilah, akak pergi. Betul tak? Fair call. Lep pergi lah. Tak nak Afiq, kau pergilah. Dia kalau kau tak pergi, benda ni tak jadi. Aduh, aku cakap. Ya, kalau kau tak pergi, semua tak pergi. Ya betul. Aku pun cakap okey lah, demi kawan-kawan Ana pergi. So untuk kawan-kawan saya sebenarnya tak nak pergi. Dipaksa pergi. Aku tak ada baju hitam. Dia punya show. Kau tak pakai baju hitam pun. So aku terpaksa pakai baju lain. So Baju merun aku ingat. merah UMNO. So okay, malam tu dan kita pergi. Okay, aku punya main concern satu, kita tak tahu betul ke tidak benda ni kan. Kau ingat tak aku punya skrip apa aku cakap, Fin kau benar Fin, aku pergi, kita semua kena simen sekarang. Ya betul. Dah risau dah time tu. Betul You really think of that? Ya, saya pun kita orang ni Tak lah. Saya buat joke lah benda ni Kak, sebab yalah, benar. Tapi sebab kita tak tahu, sebab dia bukan ada surat rasmi. Kita tak tahu. Tak ada apa-apa surat rasmi. Siapa pun boleh menyamar dan call kan. Dan kes kita time tu high profile. Lepas tu Itu aku nak bagi dia punya kontak, aku tak bagi. lepas tu bila kita sampai sana, okay, ada apa nama YB senator pun dia dah standby. So dia pun request dia nak jumpa juga. Dia pun nak jumpa juga. Tapi aku dan dalam masa sama menteri pun on the way. Cuma bijaknya TMJ dengan Cik Puan ni adalah dia panggil dua-dua tu dengar dulu. Baru dia jumpa kita. Dengan kita dia boleh dengar satu benda yang konklusif. Betul. Sebab itulah. Sebab itulah kita tengok selepas tu TMJ terus upkan satu story yang menusuk jiwa semua orang yang lawan kita tu. Posting dia duduk kat meja tu. Dia siap sebut tanya pasal apa? Pasal human trafficking. Dia tanya pasal apa nama cuci duit. Kan sebab dia sendiri pun masa tu kan, ingat tak, dia pun pelik. Dia tanya, siapa Baino ni sampai boleh ada 10 orang lawyer? Betul. Dia pun boleh. Kau nak tanya apa tadi? Tak ada. Dia macam ni, konteks dia. Pasal mungkin orang tak ingat kenapa kita nak jumpa TMJ time tu. Kenapa kita rasa perlu. Macam Alif pun tak nak pergi, tapi macam kita pergi lah. Bukan kita nak jumpa, TMJ nak jumpa dipanggil. kita. Tapi kita berbesar hati. Betul. Kerana ketika itu pada kes yang berlaku, tidak ada orang yang nak support. Okey, betul. Itu yang lupa. Kes Bella ni memang sangat unik. Yes. Sebab apa? Walaupun Kak Mona kata Dr. Mazli awal-awal nak tolong, dia punya tolong dia takat bagi nombor phone press saja. Dalam masa yang sama, on the way kes Bella ni tengah berlangsung, kes adik Ain pun berlaku. Dan Mazli dan kawan-kawan dia boleh buat statement dalam parlimen, sampai 7 orang ahli parlimen PH boleh buat statement. Kenapa kes adik Bella tak ada seorang pun buat statement geng PH ni? Dan dalam masa sama kita semua ada kawan-kawan yang jadi MP, adun apa benda ni semua, menteri semua, dan kita forward kes ni.
tak ada seorang pun yang nak mengambil yang kesempatan berani dekat kes ni. Something wrong somewhere. Sebab itulah bila Megat dengan Finn ni dia justify kata, bro ni benda ni bagus ni sebab dah tak ada orang nak backup. Betul. So ketika itu memang so Ana pun agree lah time tu. Because time tu memang kita Kak Mona dah push. Saya rasa TMJ pun dapat tengok masa tu. Yang tidak ada orang-orang besar yang nak support kita, so istana masuk. So we have to thanks them for that. TMJ pun tanya kan, kata tak ada ke pernah politician lain yang apa join kan apa dia jawab kata ni apa nama tak ada Tunku ni semua sekian-sekian. Tu pun kan dia pelik, dia apa tanya yang budak ni ada kena-mena dengan Zaid ke? Kau kan ada bahasa tanya. Sorry lah. Aku rasa sebelum jauh aku rasa sebelum jauh kita dah sejam dah ni. Kita break lah dulu kan. Kita tengok kalau boleh sambung episod 2. Kita try lah. Sebab kalau ikutkan kita dengan Kak Mona ni sejam je. Sebab bila dia sebut nama Zahid ni, sila stop. Ya. So kita break dulu. Tengok macam mana. Zahid memang tak terlibat sebab apa nama Datuk Zahid datang jumpa kita, buat satu statement dan yang kita pun record video. Kita record video dan kita pun tahu benda ni memang tak logik. Zahid takkan terlibat. Tapi mungkin dulu Siti Banu pernah kerja dengan Zahid. Orang bertanya. Sebab orang tanya dan ada apa gambar dia dengan family apa benda semua. Dan kita pun percaya apa nama Datuk Zahid pun takkan involve lah benda-benda bongok macam ni kan. Betul tak? Tak baloi lah. Tak berbaloi. Apa sebabnya pula dia nak mendera adik Bella? Tapi kalau dia tahu pun dia takkan support kan. Tapi cuma satu question mark, kenapa tiada mana-mana politician nak involve untuk kes adik Bella ni sampai hari ini? Okey, itu kita akan jawab dekat episod yang lepas ni. Sebab ni ada jawapan ni. Kita cuba bincangkan. Episod yang selepas ni kita akan bincangkan berkenaan cara khusus berkenaan dengan perjumpaan dengan TMJ dalam istana tu, apa kita punya masing-masing perasaan, apa yang korang punya impact. Aku macam boleh cerita lah, cuaknya kan. Jadi kita akan sambung, tamatkan episod pada hari ini dan tunggu kita akan sambung di episod part 2 ni. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Besar. Tapi macam mana kalau aku sampai hari ni